Bertemu kembali. Jambatan Victoria atau lebih dikenali sebagai Victoria Bridge di seberang Karai dibina merentasi Sungai Perak dan menghubungkan Kuala Kangsar. Ia terletak hanya 15 km dari Bandar Diraja Kuala Kangsar. Sekiranya anda mempunyai masa terluang, cubalah hadirkan diri di sini sambil menghayati sejarahnya dan bersuah foto. Jambatan Victoria juga dikenali sebagai Jambatan Enggor, sebuah jambatan kereta api yang terletak di Enggor, Kuala Kangsar, Perak. Jambatan yang merentangi Sungai Perak ini mula dibina pada tahun 1897 dan merupakan antara jambatan kereta api tertua di Malaysia. Pembinaan jambatan kereta api ini mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan. Kos pembinaan Jambatan Victoria ini sebanyak $325,000 Melaya. Pada zaman dahulu, landasan kereta api tunggal itu digunakan untuk mengangkut arang batu dari Karai ke Pelabuhan Teluk Intan. Pada 21 Mac 1900, jambatan tersebut telah dirasmikan oleh Sultan Perak, Sultan Idris Musridil Azam Shah serta Raja Perempuan Perak. Turut hadir Residen Perak J.P. Roger bersama isteri dan orang-orang kenamaan. Jika dikira dari tarikh perasmiannya, jambatan itu kini berusia 125 tahun. Dua orang jurutera yang bertanggungjawab mereka cipta jambatan ini ialah J.W. Freyer dan C.R. Hanson. Reka bentuk jambatan ini dikenali sebagai Warren Truss Bridge yang terdiri daripada bingkai segitiga sama sisi yang dicipta oleh jurutera British James Warren yang memetenkan reka bentuknya pada tahun 1846. Pembinaan jambatan ini bertujuan untuk memudahkan pengangkutan biji timah pada ketika itu. Malah, jambatan ini pernah mendominasi perhubungan dan menjadi laluan pengangkutan biji timah yang penting antara negeri-negeri Melayu di barat Semenanjung termasuk ke pelabuhan Pulau Pinang. Pembinaan jambatan ini melengkapkan laluan kereta api dari Enggor ke Kuala Kangsar. Dalam tahun 1910, jambatan ini telah digunakan sepenuhnya untuk laluan kereta api dari Perai ke Johor Bahru. Jambatan ini mempunyai 6 batang tiang yang kukuh diperbuat daripada batu bata merah. Sir Frank Swettenham pernah menyatakan bahawa jambatan Victoria ini adalah jambatan kereta api terbesar di bahagian timur di luar India. Semasa Perang Dunia Kedua, jambatan ini pernah dibom dan menurut cerita penduduk setempat, jambatan ini terbelah dua. Betapa pentingnya jambatan ini sebagai laluan pengangkutan suatu ketika dahulu. Fakta menarik mengapa jambatan ini dinamakan Jambatan Victoria. Pertama, mengambil sempena nama Ratu Victoria. Perkara ini disebabkan semasa awal pembinaannya pada tahun 1897 adalah tahun pemerintahan Jubli Intan Ratu Victoria. Kedua, apabila tamat pembinaan, Afrika Selatan berada di bawah pemerintahan Ratu Victoria sepenuhnya. Kini, jambatan ini tidak digunakan lagi sejak tahun 2002 kerana jambatan konkrit telah dibina bagi menggantikan peranan Jambatan Victoria dan kini jambatan tersebut dijadikan sebagai kawasan tarikan pelancongan. Namun, penduduk sekitar juga masih menggunakan jambatan ini untuk menyeberangi Sungai Perak dengan menggunakan motosikal ataupun berjalan kaki.
Sejak tahun 2016, warisan megah yang berusia 125 tahun itu telah diwartakan sebagai tapak warisan negara. Menariknya, pelbagai pengunjung dari luar dan dalam negara datang bagi melihat sendiri keunikan jambatan ini sambil mengabadikan kenangan melalui foto-foto yang diambil. Pengunjung pasti teruja bila berjalan menyusuri di tepi laluan landasan kereta api sepanjang 353 meter dan berkelebaran 3.6 meter. Walau bagaimanapun, anda perlu berhati-hati dengan langkah anda ketika berjalan di atas jambatan ini. Keselamatan haruslah diberi keutamaan. Penyelenggaraan yang berterusan dapat meningkatkan tempoh hayat jambatan kereta api ini. Jambatan Victoria ini sangat memukau dengan seni bina yang mengagumkan dan mempesona. Faktanya, keindahan jambatan ini telah berdiri dengan megah selama lebih dari 100 tahun. Kesimpulannya, Jambatan Victoria adalah simbol keindahan seni bina zaman dahulu. Jambatan besi pertama di Tanah Melayu ini memegang peranan penting dalam sejarah pembangunan infrastruktur. Semoga jambatan ini terus kekal teguh sebagai warisan sejarah dan juga tarikan pelancongan di negeri Perak. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.